Ramai yang guna dompet ni kan, bila nak simpan duit kan dia akan lipat macam ni, lepas tu dia akan masuk macam ni. Okey? Tapi ramai yang tak suka lipat duit sebenarnya. Jangan risau tau. Dompet ni kalau korang tak nak lipat macam ni pun tak ada masalah sebenarnya. Okey? Korang bagi straight macam ni, jangan berkedut. Lepas tu kan, korang masuk je dekat bahagian depan ni, dia akan tembus dekat bahagian belakang macam ni. Nampak? Dia akan jadi macam ni lah. Ni, dia akan jadi macam ni. Okey? Yang bestnya duit kita ni bila kita tutup macam ni kan, kita boleh zip. Okey, bila kita zip, orang tak akan nampak duit kita dalam dompet macam ni. Bila kita nak guna tu baru boleh buka. Lepas tu lagi satu, kalau tercicir ke, dia tak akan jatuh. Okey, kalau kita pakai dompet yang macam ni kan, nampak? Terang-terang akan nampak dompet kita ni, duit ada kat sini. Okey? Lepas tu kalau tercicir ke kan, mudah jatuh tau macam ni kan. Lepas tu akan terjatuh macam ni. Dah hilang dah duit kita. Tapi yang ni, korang boleh zip, lepas tu memang selamat lah. Kalau nak guna boleh buka macam ni, dah boleh ambil duit korang. Okey? Lepas tu yang bestnya dekat bahagian dalam ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slot. Satu slot ni boleh letak 4 kad. Memang banyak lah. Kalau korang jenis ada banyak kad, letak je dalam ni. Lepas tu dekat bahagian depan ni pula, korang buka je macam ni. Lepas tu buka, dekat sini ada slot untuk kad juga. Yang ni kalau korang jenis nak bayar guna kad kan, letak kat sini lah. Macam IC ke lesen ke, letak kat sini. Senang nak akses keluar masuk. Okey, lepas tu tak nak, tutup macam ni, dah boleh lock balik macam ni. Okey, senang. Dia punya ni kecil je. Satu tapak tangan je. Kalau yang ni besar sikit, berbeza tau. Yang biasa. Tapi yang ni kecil je. Ada zip selamat, tak tercicir. Duit pun orang luar tak akan nampak kita ada duit apa dalam ni. Kalau korang nak dapatkan sekarang tahu, harga tengah promo, murah je ni. Link saya dah bagi.